Datanglah sini banyak kali pun mesti confused nak order apa sebab pilihan makanan banyak yang sedap-sedap tau. Kali ni je lah pergi PNC Kitchen branch tapak. And PNC Kitchen ni kepunyaan Melayu Islam, lagilah kena support kan. Memang banyak tau makanan yang Jila order. Untuk appetizer Jila makan dia punya garlic bread dengan mushroom soup yang pekat yang kuat rasa cendawan. Lepas tu creamy seafood spicy mantau ni pun sedap tau sebab kuat dia creamy pekat juga. Seafood dia ada udang, sotong, lalak and mussel. Ni dia punya beef tenderloin stick, boleh pilih nak sos black pepper atau mushroom. Dua-dua sos dia memang pekat tau. Tapi dia punya fish and chips sedap. Korang tengok isi ikan dia tebal lembut. Yang ni pula spaghetti masak lemak with flame grill. Cukup lah rasa berlemak yang pedas dia. Lepas tu ni spicy Korean burger. Tengok pun pening sebab nak kena fikir nak makan macam mana. Tapi puas hati tau sebab ayam dia tebal. Lepas tu tepung dia crispy tau. Datang sini korang kena try juga tau dia punya pizza sebab diorang bakal pakai brick oven. And roti pizza dia lembut. Topping dia ada macam-macam jenis. Yang Jila punya ni BBQ chicken. Dekat sini bukan ada menu western je. Makanan Melayu macam itik salai masak lemak pun ada. Kuah dia memang pekat berlemak pedas. Cuma itik ni dia pakai yang slices tau. Tapi antara semua menu yang ni Jila paling suka sebab nasi goreng dia berasa ada rasa pedas. Paling penting masuk je mulut terus terasa okay tu. Lepas tu siap datang dengan ayam goreng crispy, sotong goreng, udang goreng sekali tau. Bukan makanan je sedap, air dia pun special, best juga. And dessert pun banyak pilihan. Yang Jila makan ni red velvet cake, Dubai brownies with ice cream, pistachio cheesecake dengan Matilda chocolate cake. Antara empat ni Jila paling suka Matilda cake ni. Serius sedap sebab cake dia moist lembut, coklat dia pun sedap tau. So iftar nanti boleh lah bawa family makan dekat sini sebab menu banyak sedap-sedap. Dekat belah atas pun ada banyak seating. Nak buat event pun okey. Kalau nak iftar sini make sure buat reservation. Morek and sahur pun ada sebab diorang buka dari 6.30 petang hingga 4.30 pagi tau. Time Morek siap ada colek-colek panas juga. Parking pun banyak, even surau pun ada disediakan. Tai guys, try.